Cepatlah. Okey, dia. Bagi dua. Tu dia. Betul. Hai, mana boleh? Selamat bertemu kembali pada hari ini 5 hari bulan 10 hari Ahad. Macam biasa kalau bertemu kembali tu saya ada ride lah. So hari ini saya bersama dengan School Ride kami akan terjah ke Temerloh hari ini, pagi ini. Kita ada 4 checkpoint yang patut kami pergi pada hari ini. Empat lokasi yang patut kami pergi hari ini. Yang pertamanya pada pagi ini kita plan dalam pukul 7 nanti kita akan gerak ke Temerloh. Sekarang ni saya berada di BHP Gombak untuk menunggu lagi kawan-kawan yang lain datang sampai ke sini, dan kemudian kita akan bergerak pada pukul 7. Okey, tempat yang pertama kami akan pergi pagi ni di restoran mana ni? Restoran Kak Na. Restoran Kak Na, di mana restoran ini adalah salah satunya restoran bagi mak sahabat rider, sahabat School Ride. Sahabat rider, sahabat School Ride kita, iaitu Amri SR 011. Amri SR 011, sahabat School Ride, sahabat rider pula. Okey, kemudian kita akan pergi ke pasar sehari pasar sehari Temerloh. Di mana kat situ nanti kita akan aktiviti bebas kita, dan kita akan bebas pergi ke pasar sehari. Yang lain akan buat aktiviti mereka sendiri, dan kami akan kumpul semula pada pukul 12.30 hari dalam perancangan. Kemudian kita akan pergi terus ke Saipul Patim Gulai Masam. Selepas di Saipul Patim Gulai Masam, kami akan terus ke dan checkpoint yang terakhirnya nanti kami akan pergi ke ni lah, ke mana ke Amani Wanila Temerloh. Itu yang checkpoint yang terakhir, dan kemudian kita akan balik semula ke Lembah Kelang. Dan jadi hari ini dalam senarai yang hadir yang join pada ride hari ini, iaitu sebanyak 40 jentera. Actually 41, tapi ada yang last minute tak dapat hadir sebab ada urusan yang tak dapat nak dielakkan. Jadi hari ini ada 40 jentera yang akan hadir bersama dengan 64 orang yang akan terjah Temerloh hari ini. So sekarang ni saya masih lagi menunggu kawan-kawan yang lain. InsyaAllah tinggal lagi 20 minit lagi kita akan bergerak, dan saya rasa dalam 20 minit lagi mereka akan sampai lah. Sekarang ni semua dah on the bike. Sekejap lagi mereka akan sampai ke BHP Gombak.
juga mudah untuk hisap rokok. Jadi dekat sini agak safety sikit kalau nak hisap rokok. Jadi kami terpaksa pindah sini. Hari ni memang penuh dengan kereta yang ada hari ni. Olah baru sampai. Okey, naik. Kereta penuh hari ni. Dari awal 6 pagi tadi yang mereka berkumpul. Jadi kami tak ada ruang untuk nak parking kat sini. Jadi daripada sana kami pindah ke sini. Dan sinilah tempat untuk sahabat-sahabat surat yang dah sampai kami kumpulkan. Tapi sekarang 7.25 masih lagi ada sahabat-sahabat lain yang belum sampai. Rancangan awalnya pukul 7. Mungkin kita dah sikit lah untuk bergerak ke Temerloh hari ni. ataupun 8 pagi lah. Dan akan ada lagi beberapa lagi rakan yang belum sampai. Dan ketika
mesin. Ada mainan ni. Tu dia. Ada mainan. Ada mainan. Pengusi kita bagi stiker hari ni, sempena ride Temerloh kita hari ni, ride Temerloh santai tapi sampai. Itu dia. Ya, kita menyerahkan stiker untuk kita tampal nanti ataupun kita lekat dekat jentera kita masing-masing untuk pakai kenangan, di mana hari ni sebanyak 40 jentera yang hadir Temerloh pada hari ini. Anu dah baik. Ya, itu dia. Sekali dengan school ride punya stiker. Ni dah stiker ada. Right. Tetap santai. Tepi-tepi.
suku. 9 suku kami baru sampai saja dekat restoran Rohana, di mana restoran maknya si Amri SR011, ahli Syukuran kita. So 10 minit 9 suku. Dan suku kami sampai sini untuk bersarapan sekejap. Selepas tu kita akan terus ke pekan sehari Temerloh. So hari ni restoran Kak Ana ni dipenuhi dengan sahabat-sahabat daripada School Ride. Alhamdulillah hari ni rezeki Kak Ana kita hari ni. Kat sini pun ada lauk, macam-macam lauk. Nasi kerabu pun ada dekat sini. Baik, sekarang kita dah selesai bersarapan dekat restoran Kak Ana. So sekarang ni kita dah bersiap-siap untuk pergi ke pekan sehari Temerloh. Berapa dah isi minyak? Isi 3 Petron tu kan? Semua sekali Petron lah. Boleh. Petron nanti U-turn tau. Mai, tuan kita nak ambil gambar ni. Cepat. Temerloh. Bandar Temerloh. PPT. Apa? Kamera depan. Lambai. Tambah NEV. Stiker. Mana? Sini. Minyak mana?
Ya. Ada itu. Kak, owner motor ya, owner satu owner dari depan. Memang tak dapat lagi kalau sampai Bismillahirrahmanirrahim. Siap berdoa oi. Siap berdoa. Satu je. Satu je. Okey, satu sahaja. Hari ni kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah di mana kita akan mendapat full tank minyak. Full tank minyak untuk cabutan bertuah kali ni. So kita tengok berserta dengan air pun minyak. So kita tengok macam okey, so kita tengok Kai apa dapat. Kai dapat apa? Tengok. Kai dah. Okey. Jangan buka lagi. Jangan buka lagi. Jangan buka lagi. Macam tulisan je. Nak pegang. Tutup balik. Jangan buka lagi. Alah tomo saya yang japi-japi lah tomo. Kalau cabut sendiri punya. Baca-baca. Dah boleh buka ke? Tak buka lagi Aduh. So admin kata jangan buka lagi, tapi kami dah terbuka tadi. Maaf, sama lah. Dah buka lagi. Sabar. Lah. Apa katanya? Cuba lagi. Maaf, sila cuba lagi. Ya cuba lagi lah. Kalau ada muka tak apa. Hanya cantik, jumpa lagi. Mana dia ni? Main perasaan kau ni. Cuba lagi. Boleh cuba lagi. Ini dia. Anda betul dapat isi minyak free. Alhamdulillah, tahniah. Apa dia? Ada, Razi pun ada. Kumbang mana ada?
Tu dia. Bagi dua. Tu dia. Betul. Main mana boleh? So admin Skurai dia telah buat satu kejutan di mana cabutan tadi dia kata maaf sila jumpa lagi, tetapi ada bertanda X bermakna X tu adalah rezeki. X tu mana rezeki. So tanya bagi yang dapat, dan terima kasih pada pihak admin sanggup mengadakan sedikit cabutan bertuah pada pagi hari ini. Pagi ni restoran Kak Ana dimeriah, sangat meriah hari ni kerana sahabat-sahabat Skurai kita memeriahkan lagi kedai beliau. Ini pun dah pukul 10, bila kita nak pergi ke sana tak tahu lagi ni. Cabutan betul punya kedai. Dapat. Tak ada rezeki. Alhamdulillah rezeki kita dapat jalan sini. Dapat. Boleh. Masuk nak ambil video. Ambil video sekali ni. Saya edit konten. 1K. Di mana? Edit konten dengan warna dia nano. Oh, gemah kembing. Oh, Ganu ni. Ganu kita. Ganu ni. Sama lah. Jeb, Ganu Jeb. Ganu kata jadi. Jeb, Ganu ni jadi Jeb. Kamera kita mana? Kamera kita tak ada Myanmar. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy.
Pukul 10.45 kami sekarang baru saja sampai dekat Pekansari Temerloh. So sekarang ni school ride, aktiviti bebas dekat sini. So masing-masing akan jalan ke mana-mana yang mereka suka. Kemudian pukul 12 nanti kita akan berkumpul semula dekat sini dan kita akan terus menuju ke Patin Gulai Masam. Gantung je lah. Dia masuk lah. Tidak pun takut. Ini minyak. Aku kalau jalan kan. Kalau tak makan ondong ni, mak atas mak. Makan. Lambat dah. Beli. Oh. Bapa bukan diet. Makan macam biasa. Makan buka mulut makan. Mana yang gitu tak? Dapat dia. Lagi banyak. Ha? Ada apa salah? Tapi dia seorang. Bulat sisir. Merah sedap tu. Dia makan. Oh ya ke? Saya je makan. Itu balik. Oh ya ke? Weh sedap tu. Kan? Merah dah. Dah lalang sampai kan? Oh. Yang bagus besar berapa tu? Ini berapa lah cakap? Tiga, satu, dua, tiga. Abang Ali tak ya, Abang Ali. Orang ada gambar, ni tak ada gambar. Ni nak kena hantar bos lah, bos. Saya bawa anak buah dah. Bos yang marah lagi tak bagi. Oh, ni anak buah. Ha. Anak buah betul ke anak buah kerja? Kerja. Oh betul-betul nak buat kerja. Sibuk je bang nak ikut. Bang masuk bang. Jap.
follow akak. Dapat. Sabar. Aduh, pasal. Ada satu nak tengok. Balik lagi. Sekarang kami berada di Saikul Patin Gulai Masam. 12.45 kami berada kat sini. Memang ramai hari ni. Baik bro. Meriah. Ni semua Skurat punya jentera, termasuk dekat atas sana dan sana pun ada. So kita nak makan tengah hari dulu kat sini. Tak pasti sama ada meja yang ada kekosongan ni masih lagi ada kosong ataupun dah dipenuhi dengan pelanggan-pelanggan. Bagi kita cuba lagi tengok sampai datang ke Saikul pada bawah. Dan terima kasih juga ya. Jadi di hadapan sini ada perform beberapa waktu. Jadi jangan lupa support juga. Sangat tambah sikit bagi diorang. Bagian anak muda ni. Mem kita pun dia tak mau lepaskan peluang. So, stiker dia sendiri. Lekat, dengan tak lekat. Dia kata stiker dah habis banyak kat Thailand. Sekarang ni dia nak habiskan kat sini pula. Cari balik stiker yang lama mana? Dan tepi tu kasih habis. Boleh. Ngam. Boleh. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. To you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know. Skurat baru saja selesai makan ikan patin gulai masam. So sekarang ni kita nak menyusun dulu motor-motor yang ada untuk kita bergambar. Tapi hari ini memang agak ramai sekali. Kita pun bercampur dengan grup X-Max kat sana yang baru sampai. Tapi kita dapat susun dekat sini lah Skurat untuk kita bergambar sekejap lagi. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me
that's what you wanna do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Kami baru saja selesai solat dekat masjid, berdekatan dekat sini. Sekarang ni kami nak bergerak ke Amani Vanilla. So itu checkpoint kita yang terakhir. Lepas tu kita akan balik ke Kelang, ke Kelang, Lembah Kelang. Kita akan balik ke Lembah Kelang. Jangan potong ye, jangan potong ye. Sekarang kami berada di Amani Vanilla. So kita nak masuk ke dalam jap. Cuaca pun dah nampak mendung. So macam nak hujan. So kita singgah dulu kat sini, checkpoint kita yang terakhir, dan seterusnya nanti kita akan, macam biasa, kita akan balik ke Lembah Kelang. Aiskrim.
Tidak ke depan rumah. Oi. Nanti laki. Orang kahwin tapi jemputan yang orang kahwin. Dia buat pembukaan ni. Bukan Dewan ni. Perkenalkan ni Tok Jan, MC ataupun Presiden Presiden Secara kebetulan lah jumpa kat sini. Kebetulan. Ni ahli-ahli sekolah yang lain ni. Yalah, Orang belakang selalu tu. jumpa diorang. Dekat Sepang tu kan. Kalau jodoh tak ke mana orang. Ya. Kan diorang selalu turun sini budak-budak ni hijab nyetir. Ni pun orang nombor 2 sekolah. Jumpa kot pernah dekat ni. Dekat Baik Empire time malam tak jumpa kan? Kita tak pergi mana tu? Ya, itu dia kita pergi. Saya balik kampung. Dia kampung kan? Dia ada. Dia ada, tahu ni. Weh. Ni pun ada. Malam ni pun ada. Hujung tahun ni tu. Saya tak ada. Abang, Aku balik ni. hujung tahun nanti standby. InsyaAllah kalau dia buat durian yang 3.0. Oh tu. Kat kampung sini. Kat mana? Kuala Kangsar. Oh kat mana? Kuala Kangsar, Manung.